Hello guys, Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ini pagi Sabtu, hari weekend. So aku dekat sini, Tip-Top Tip-Top Kitchen dekat Crystalville, Cyberjaya. Aku dah breakfast dah tadi, pagi tadi. Ni teman si Shes, dia baru nak breakfast. So hari ni apa plan aku? Tak, aku rasa macam nak pergi morning walk kejap, walaupun dah lambat sebenarnya. Dah pukul 8 dah, mesti dah panas. Tengoklah apa plan hari ni, aku tak sure. We'll see later. Kucing. Pus. Ni dia wanitanya. Wanita busy hari ni. Dia tak ada nak berwalking, nak apa benda. So dia makan roti telur, kuih-kuih dengan si Daris punya, anak dia punya nasi goreng. Okay, kalau kau datang saya berjaya, kau nak roti canai Melayu yang sedap. Melayu bukan yang mamak punya tau. Roti canai kat sini Tip-Top. Aku dah banyak kali try kat sini, sedap. Dia punya roti canai dia very lemak, fluffy. Lepas tu dia crispy. Lepas tu dia punya sambal pun sedap. Kuah-kuah apa, kari dia, kuah dalca dia tu pun sedap. Okay lah. Nah, di mana-mana ada. Hello. Sedap. Sedap, rasa macam lantah, margarin. Rasa kan dia punya lemak-lemak kan. So itulah, kalau nak makan roti canai best, ni antara tempat dia lah kat Tip-Top ni. Aku tak dibayar tak buat benda ni, tapi sebab dia bayar sendiri. Kau bayar sendiri. Harga dia aku tak ingat berapa, sebab tadi aku makan dua roti canai. Roti kosong 2, lepas tu telur mata 1 dengan Nescafe panas RM6 seposing. Okay lah. Aku roti telur. Kita walk sekejap lah dekat Taman Tasik Cyber ni untuk membakar kalori makan roti canai tadi, dua keping. Penuh parking. Sebab dah lambat kot. Kalau awal pagi tu kosong je. Dekat roundabout Taman Tasik Cyber ni kan, dia ada banyak tau pokok pulai ni. Sekeliling ni diorang tanam. So kalau time dia berbunga, this whole area ni akan berwangi. Ni bunga dia dah tak ada dah. Few months ago bunga dia tengah lebat kan. So memang wangi lah kalau kau morning walk kat sini. Patutlah penuh ada event. Tak tahulah sambutan hari fun walk. Bukannya hari berapa tu dia fun walk kat sini. Dia selalu ada event yang akan penuh tu. El Bambino Fun Walk. One of the reasons kenapa aku dah cakap ni banyak kali kot. The reason why aku nak stay dekat Cyberjaya sejak aku first dulu menjejaki Cyberjaya tahun 2001, masa aku study kat MMU.
Sebab aku suka, sebab dia banyak green, green area lah. Dia banyak taman, ada tasik semua. So aku suka gila. So bila dapat beli rumah kat sini, memang aku syukur sangat-sangat. Sebab so senang nak riadah weekend ke ataupun pagi-pagi ke kan, nak morning walk. Senang lah sebab dekat dengan rumah. Lepas tu dekat sini dia banyak aktiviti. Weekend, hari Ahad dia ada pasar tani. Lepas tu ada event lah, itulah inilah kan. So best lah bagi aku. Alright. Aku tak tahu aku nak buat berapa round ni. Aku rasa satu round je kot sebab dah panas. Aku start lambat tadi pukul 8. Panas lah. Kamu okey? Okay. Dah 3 km lebih. Okay lah tu. Jadilah untuk membakar kalori 2 keping nasi, 2 keping roti canai dengan telur mata. Ya Allah. So next destination, tak tahu ke mana. Aku nak mencari garlic powder. Garlic powder aku dah habis, tapi rasanya macam dah tak ada je yang tu. Tak ada onion powder saja. Orang dah ramai, dah serbu, baru buka. So aku ambil hari ni Musang King. Yang ni bukan Musang King ni, nanti dia ganti balik. So Musang lalat Musang King dengan Blackton. Aku ambil Musang King yang besar-besar macam gini, ada 7 biji. 7 ke 6? 7 biji. Lepas tu yang ni Blackton 1 biji. Musang King 7 biji, RM85. Blackton ni tadi 30 lebih. So 117 total. Murah ha? Murah gila. Aku first time nak makan Blackton. Musang King yang favourite. Bismillah. Creamy gila. Tapi yang ni Musang King ni tadi lagi manis. Aku suka yang pahit-pahit. Ini pahit-pahit. Ni creamy. Wanita perkasa. Ya. Tu dia. Bekalkan So Zumba hari-hari, happy ke bola apa semua. Inilah hasilnya yang aku menjadi kokak kan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lah. Tadi kan 3. Tadi 3 kan. So dia tambah dia gantikan ni sebab yang ni dia bukan Musang King kot. So dia tambah satu lagi kampung. So total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Musang King, betul lah. 7 Musang King, 1 Blackton, 1 durian. Tak tahu durian apa, D24 ke benda tu. Okay lah. Ni tak dalam YouTube dia. Aku beli satu udang merah, satu Musang King. Ni Musang King dapat 2 ni. Total? Aku 7. Okay Tapi kan? udang merah aku ni macam tu berapa? Berapa? RM8. RM8. Oh sebab kecil.
Aku Banyak fokus apa bodoh. Aku fokus apa gila. Silap. Okey. Udang merah tu RM8. Okey lah. Berapa tak 10? Ni kita orang punya makan tadi ha. Lambat. Okey dah, alhamdulillah. Thank you Sesh pula. Shes. Ya, semoga terhibur dengan tempat yang aku jumpa. Cantik. Thank you Shes bawa kat sini. Terima kasih adik. Okey beli. Jumpa lagi insya-Allah. Cerita sikit kat sini. Kat mana tempat ni? Kita berada di Puspen Dengkil. Dengkil. Dekat dengan wetland kan? Betul. Alright. Thank you. Jomlah balik. Aku dah dapat durian aku. Bolehlah kita pulang dengan gembira. Ni kat sini. Dekat Durian Shania. Dia dalam lebih kurang 20 minit macam itulah daripada Cyberjaya. Kau nak gimana? Terus balik? Alright lah. Okay lah, jumpa lagi insyaAllah. Bye, thank you. Nanti ambil selamat belajar. Okay. Alright, bye. Assalamualaikum. Untuk package promotion ni, kita ada 3 pilihan lah, which is 5 hours, 10 hours dan 15 hours. Alright. Kalau untuk 5 hours ni, 1 jam jatuh RM77.60 je. Okay. And 10 hours ni jatuh RM68. And this one is RM65.80 something. Okay. After habis using hours ni, boleh dapat harga member. Okay. Alright. Untuk package ni, valid dia 1 year. 1 year untuk semua ni lah. Alright. Betul. Okay. Thank you. Okey, selesai. 1 jam 30 minit aku buat deep tissue massage. Lega gila weh. Memang dia press apa dekat point-point yang macam aku sakit kat belakang, kat kaki aku semua. Memang bagus. Yang ni nama dia Bayu Wellness Spa Center. Something like that lah. Dia dekat restoran Sabak. Kalau korang kat Cyberjaya kan, restoran Sabak sebelah dia tu je. Sekejap tunjuk dia punya ni. Okay, Sabak dekat situ. This is the place, Bayu Family Wellness. Alright, aku nak singgah di Pulse sekejap, nak beli barang, lepas balik lah. Nak settlekan kerja-kerja pula. Sabak seperti biasa, meriah di waktu-waktu weekend. So ni dia guys. Ya Allah sedapnya. Durian sangking tu dengan budu, dengan cili padi. Aku baru nak makan sebab tak sempat tadi nak makan. Tu aku just ayam berbudu je dengan garam, dengan black pepper, garlic powder. Dan ada ulam sikit sini. Timun dengan peri katak dan nasi. Ni sedapnya. Jemput makan. Guys, ini first time aku makan durian dengan budu. Ya Allah sedapnya. Serius sedap. Siapa yang invent benda alah ni? Tempoyak aku biasa, tapi kalau fresh durian ni, ni first time aku. Sedap gila weh. Aku rasa bertambah nasi aku ni sekejap lagi. Memang sedap. Oh, cili padi pedas mampui. Tu ha. Aku malah nak buat sambal macam gini je. Sedap, serius sedap weh.